Masak nasi, bagi dia sejuk, ambil nasi itu buah peti ais. Dalam Quran, Allah suruh kita makan halal thayyib. Dua-dua ni kena ada sekali. Thayyib ni makna dia, jangan ada dalam makanan kita, kalau kita makan, perut kita rosak. Siapa yang sini boleh bagi tahu kat saya, hari-hari kita duk makan ni, makanan apa yang betul-betul bersih, suci, halal thayyib? Ayah kita ni nasi. Setuju tak? Setuju? Oh, ada penyokong. Saya tak setuju. Perasan tak dulu masa orang tanam padi, bila padi tu masak, nak ambil padi lah, nak tuai tu kan. Lepas pergi pacak orang. Perasan tak? Pergi pacak orang, pakai jubah ada, pakai seluar pendek pun ada kan. Pakai serban pun ada, pakai topi keledar pun ada. Pasal apa lepas pacak orang? Orang tipu tu lah. Pasal apa dia baca? Tak mau bagi burung main makan. Betul tak? Lah ni ada lagi tak? Burung tak mau makan. Kalau burung tak mau makan, kita boleh makan ke? Panggil benih GMO. Siapa pegang telefon boleh search dalam Google. Genetic Modification ataupun dalam bahasa Melayu, benih ni yang diubah suai. Sebab apa? Beras biasa, kita masak nasi, dia ada karbohidrat. Karbohidrat gula yang teramat tinggi yang boleh mengganggu metabolisme badan kita. Metabolisme kita rosak, yang tu yang main kecil manis. Yang tu yang main darah tinggi. Yang tu yang main jantung tersumbat. Nanti macam mana nak buat? Kita dah tahu dah, saya dah cerita tadi kat tuan-tuan, beras kita lingkup dah. Macam mana supaya bolehlah gigit-gigit beras lagi, kan? Tapi tak jadi penyakit. Antaranya, masaklah nasi tu dengan santan. Tapi nak santan perah. Santan kotak tak mau, santan paket tak mau. Santan ni dia akan matikan gula dalam nasi. Jadi nasi lemak tu bagus. Nasi lemak tu bagus. Cuma masalahlah ni nasi lemak pun lepas pakai santan kotak. Bagi tahu kat orang menjaga nasi lemak, hampa tak sodok pakailah. Hampa pakai macam orang dulu, santan perah. Jadi hampa pun dapat pahala, sediakan makanan yang baik-baik untuk orang makan. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua, masak nasi dengan minyak sapi. Nah, beras tu bubuh dalam rice cooker, belum kita tekan tek tu nak masak tu, ambil satu sudu kecil penuh minyak sapi, bubuh dalam tu kacau. Pastikan minyak sapi yang tak ada pengawet. Beras tu kita akan makan dalam keadaan dia tak ada penyakit. Satu lagi cara, bila kita masak nasi, sebelum petik nasi tu, ambil minyak zaitun satu sudu besar, campur sekali dalam tu. Biar dia masak dengan minyak zaitun. Tu pun akan menyebabkan gula dalam nasi jadi hilang. Kalau malah juga, aduh, Allahu Akbar. Yang ni paling malah ni. Kalau malah juga, masak nasi jangan duk makan lah. Ataupun masak nasi, bagi dia sejuk, ambil nasi tu buah peti ais. Buah peti ais malaman. Esok pagi, goreng, tak apa. Bila dia masuk dalam peti ais, dia sejuk ya, habis gula dia. Tapi nak buat kalau tu. Tapi saya bagi pilihan lah, sama ada nak buah santan, nak bubuh minyak sapi, nak bubuh minyak zaitun, ataupun nasi tu letak dalam peti ais semalaman, esok goreng, tak apa. Nasi tu tak akan naikkan gula kita.